ada orang. Tengok wayang je ni. Siapa nak beli lampu, nak jual lampu dan kipas? Dah tak ada orang naga, tak ada. Seorang tak ada. Tak ada lah. Jambatan tu dah siap dah. Orang lah tak ada niaga. Dia orang tengok wayang je dia orang. Lampu ni pasang kat rumah elok kan. Raya. Mana? Ada jaga, bukan terbiar. Dalin. Meh sini. Dia bukan sendu, dah tak ada orang berniaga. Dia orang dah pergi balik Kelebang, Pulau Melaka. Dah dapat tempat masing kan. Jambatan dah siap dah. Parking sebelah sana, nyeberang sini. Kalau tak dekat sini kemarin tu ada fire show kan. Nah. Kena bangunkan balik. Dia tak tidur. Kalau sewa murah, promosi lebih kan. Masa baru-baru ramai buat jambat ni pun dah berjuta kan. Jambatan ni. Sebenarnya boleh naik ni kan tempat ni. Buat yang jual pun dah tak ada. Tinggi. Saya jalan-jalan bawa cucu saya. Jalan-jalan sampailah sini ya. Ni cucu saya. Macam seram, tak ada orang. Kita kat tepi sungai Kampung Motor ni. Ya awak tepi sungai. Makan ke apa tu? Kacik. Cantik awan. Pengurusan dia bukan Melayu. Nak tengok wayang, ada wayang itu wayang. Wayang pacak. Sunyi sepia. Memanglah terbiar.
Dia teksi air boleh sampai sini tau. Saya tak jauh daripada Kampung Mountain. Kampung Mountain sebelah tu, iaitu sebelah tu Kampung Mountain. Zam, terima kasih hadirnya. Ni restoran Mendam Berahi ni pun dah senyap. Salah orang ni. Dimeki sebulan habis dekat atas. Tak ada orang niaga, seorang pun tak ada niaga. Kereta pun tak ada parking. Lah, makanan kucing tak bawa hari ni. Betul-betul sunyi tau. Cantik. Tak ada ke dah. Kat mana? Floating market. Kejap je. Ramai pergi dekat ni, dekat apa? Melaka Sentral tu. Nak sedap, awak bagi saya gift, nanti saya pinkan awak. Saya pinkan awak nak sedap-sedap. Awak bagilah saya gift. Bagi gift saya pinkan. Tanduk, tu lah. Pasal tu saya kena ketegur hantu kan, bertanduk. Dia ingat geng. Tahun lepas, lama Ni tempat makan. Selat, dia orang banyak pindah dekat Selat ni, Pulau Melaka. Tak ada orang. Wayang dia.
Tanya lampu ni nak jual tak? Dulu ada apa, basking ni kan, ada band live. Saya macam boleh lihat susah nak naik Dua orang tak ada, dah hilang lenyap. Ini tempat umbunian semua. Orang alam gaib. Tak kacamata. Patutlah. Ni orang-orang gaib semua sini. Kereta dia orang pun tak nampak. Orang biasa tak nampak kereta ni. Layan lagu Cina lah. Tak pergi MITC. Kenapa jadi macam ni? Itulah. Orang nyata tak ada. Dia buat tempat orang gaib je. Dulu saya selalu live sini tau. Sekarang yang datang kami bertiga je sini. Tu kereta. Cari parking kereta pusing-pusing masa tu. Sekarang tak payah cari parking pusing-pusing. Boleh parking mana-mana nak je. Pandang Wan, pandang Wan. Sibuklah. Sana. Cepat. Dia telan ikan tilapia. Cimat. Oh, dakmat. Apa ngentam cucu seorang ni? Sepi. Tak lama lagi berhantu. Boleh tengok wayang pacak duduk situ kan, tengok wayang. Tu wayang pacak. Tu. Saya tengok ada 2 orang je duduk itu tadi. Baru balik ada satu lepas duduk je tengok wayang. Free. Oh. Bagus ni. Mana tadi nak sedap-sedap tadi dah tak ada lagi nak iklan sedap-sedap. Kenapa? Sepi, tak ada orang niaga, tak ada orang datang. Sepi lah. Parking lah. Sekarang kalau nak parking banyak pilih je nak lot mana kan parking. Saya pun datang di terkejut. Terkejut saya kan. Terkejutnya saya cakap katanya itu hari boleh niaga Jumaat Sabtu Minggu. Rupa-rupa langsung tak ada orang niaga.
Bukan tak ada promosi, ada. Peniaga yang saya kenal ada satu akak tu, dia daripada Kelebang. Peniaga sini, lepas tu sekarang dah balik Kelebang balik. Sewa mahal kat sini. Dah balik peniaga kat Kelebang balik dah. Hantu saya tak minat sini tengok lampu-lampu ni. Sewa mahal ni. Hantu dia malah nak tengok wayang-wayang tu semua. Tengok lampu buat apa. Dia lebih baik dia pergi mengacau orang kat Bandar Hilir kan. Kedai kemah macam tu pun nak sewa mahal kan. Mula-mula dulu berapa, 1,500 ke kan. Angkor tu sekejap je. Bila ada event je ramai. Miau. Taklah bazir miau. Mula-mula dulu sampan 1,500 atas 1,500. Kalau tak salah saya lah. Pernah saya interview akak-akak tu kan. Miau. Kita tanya lampu ni nak jual tak dengan kipas besar tu. Boleh pasang kat rumah kan. Saya ada banyak ambil video kat sini. Sampan 2K ke atas. Dekat je dengan rumah saya, RM1 patutlah tak. Nak kita tanya miau. Kita tanya lampu dan kipas ni kan, nak jual tak? Jual kita pakat-pakat ramai beli kalau murah kan. Buka Kai. Tak percaya buka dalam. Ya, saya masuk dalam tengok. Kita letak dekat rumah kan. Jadi orang datang kat rumah kita tengok lampu dengan kipas ni. Viral sikit rumah kan. Oh, beli kemah pun dah hancur lodoh dah. Tempat warna-warni. Ini River Cruise punya pejabat. Miau tengok kan, miau tu. Miau. Kemah dah bersepai-bersepainya ni, nak buat parking pun tak boleh. Lebih baik beli kat Shopee, dekat TikTok ke, murah. Tenang je kan tengok ni kan, pemandangan ni tenang je. Kalau layan wayang, duduk situ 2-3 orang kan sambil isap ukuk. Oh, semalam saya tak pergi kat Angkor semalam. Mak tak bagi pergi tempat ramai-ramai. Bawa air kan. Bawa air duduk situ. Pakat-pakat bawa geng kan, 2-3 orang duduk lepak sambil tengok wayang kan. Isap ukuk kan. Santai je kat sini. Layan wayang pacak. Saya kosong. Ini apa tu? Bazar Bunian. Samalah tak pergi Angkor balik Perak, lari dari Melaka sesak. Angkor kabarnya petang tadi ribut kabarnya kan dekat Angkor. Ribut pasir. Tegar. Saya malah nak keluar rumah. Tempat ramai-ramai orang saya takut lah.
Takut kena ni penyakit. Saya ni dah tua. Nyawa dah reput. Tempat ramai-ramai orang muda dia tahan nyawa dia. Orang tua macam saya ni tak tahan. Baik saya tak payah pergi kan. Siapa nak berniaga boleh berniaga ni. Sewa dah murah dah. Tapi berniaga Jumaat Sabtu Minggu je. Maimunah, terima kasih. Baiknya awak bagi selorin. Dia tak tutup. Ada kedai ni. Lelaki ada kedai, ada orang berniaga tak ada. Dia tak tutup, ada je ni. Tapi tak ada orang berniaga, Kamsiah. Dia orang sekarang layan wayang je, wayang. Tak niaga tak apa, janji wayang ada. Dia orang sekarang suka tengok wayang. Kat mana? Dekat Penggalarama. Penggalarama, floating market. Cantik oh. Apa nak dikata sayang tak sayang kan? Itu cerita dulu-dulu je tu kan. Ramai. Dah jadi tempat sunyi sepi lah. Tak tutup. Mahal tak mahal lah. Boleh tahan lah. Kenapa? Sayang. Mulalah menjerit. Sebenarnya hujung minggu memang agak meriah juga. Betul. Saya dulu tiap-tiap minggu datang ni. Dah lingkup. Iya agaknya. Oh dulu berebut meja Awak dapat meja tak berebut tu? Dia ajak berlari. Oh lari-lari ni berlari. Sebab orang kasar tak nak lagi, dia buat bazar orang halus pula. Kita tak nampak berapa ramai duduk tu kan. Tak tutup, buka je ni. Sima, dia buka tapi tak ada berniaga. Tadi ada orang tanya nak beli kemah ni kan, nak buat parking. Kemah dah bersepai dah. Apa? Oh, cari meja. Sekarang meja pun dah tak ada. Ada depan tu je. Kalau awak nak cari ada tu depan tu meja. Kosong lah. Ya. Nak dokong pula. Mana larat? Dokong ni nah. Maksudnya Nak balik. Dah bosan. Tak ada orang niaga. Cucu pun dah bosan duk lepak ni. Diorang tak ada. Diorang dah orang gaib semua dah. Dulu nak cari parking susah kan. Sekarang tuan-tuan semua boleh parking mana nak. Kemah dah teruk, koyak-koyak. Dulu susah sangat nak cari parking lah. Sekarang nak parking lah ni.
Oh, akak tu datang bahaya tu, lebih baik kita cabut kan. Ganas nampak tu kan. Baru masuk, kenapa tempat ni? Oh, baru masuk tempat ni tak ada apa-apa. Kakak kawasan tengok dia lain macam Mandailing. Oh yalah. Sini Bandar Ulu tak ramai. Jangan pandang bahaya Kang, dia tanya. Tak ada, kita orang je 3 orang. Ya. 4 lah ni kakak ni. Tak ada orang niaga. Orang dah kaya-kaya semua dah, nak niaga apa lagi dah. Semua dah kaya-kaya. Sejak dia berniaga ni kaya-kaya, dia berhenti niaga. Dia tengok wayang je tu. Tapi lampu meriah. Nanti datanglah sini, kita tanya kan lampu nak jual tak. Sewa mahal jugalah. Tapi kalau berminat nak menyewa sekarang ni, nak pakat-pakat ramai-ramai nak berniaga sini, jumpa pengurusan dia. Dah hilang dah akak tu. Jangan-jangan akak tu orang gaib tak? Orang bunian. Sewa mahal, orang kurang nampak tu betul agaknya kan. Hilang dah sekejap.